Di padang hijau, semangat diuji. Langkah disusun mengejar impian. Bukan sekadar mencari kemenangan, tetapi membina jiwa kesukanan. Terokai informasi di Semahmi TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Arisa dan saya Zuidranya membawakan liputan khas sempena Kejohanan Bola Sepak MSSD Rembau 2026. Kejohanan ini berlangsung selama 2 hari, iaitu pada hari Rabu 24 Jun hingga hari Khamis 25 Jun 2026. Bagi kategori bawah 15, perlawanan berlangsung di padang SMA Haji Mamat Yatim, dan bagi kategori bawah 18 pula, perlawanan berlangsung di padang SMK Dr. Abdullah. Kejohanan ini menghimpunkan pasukan-pasukan sekolah di daerah Rembau untuk berentap dengan suasana yang penuh semangat kesukanan dan persaingan yang sihat. Sepanjang perlawanan berlangsung, para pemain menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam setiap perlawanan yang sangat sengit. Setiap pasukan hadir dengan harapan untuk memberikan persembahan terbaik serta membawa nama sekolah masing-masing ke tahap yang lebih membanggakan. Kemahiran mengawal bola, ketepatan hantaran dan strategi permainan menjadi antara elemen penting yang diuji di atas padang. Sorakan penyokong, bimbingan jurulatih dan kerjasama antara pemain turut menjadikan suasana kejohanan lebih meriah dan bertenaga. Kejohanan Bola Sepak MSSD Rembau 2026 ini menjadi platform penting untuk mencekik bakat baharu dalam kalangan pelajar. Semoga kejohanan kali ini terus dapat menyemarakkan minat pelajar terhadap sukan bola sepak serta melahirkan atlet muda yang berdisiplin, berdaya saing dan bersemangat wajar. Sekian dari kami, saya Zuidranya dan saya Wan Arisa, Terokai Informasi di Semahmi TV.